Hai guys, so kita kembali lagi dalam episod 13 dalam Unpack Pokemon TCG. Okay, so kali ini kita dapat satu tin. Okay, tin daripada ini adalah Dragon type. Okay, so gambar utama dia adalah Gumi dan Kedapasu. Okay, ada Gumi, tempat itu Dragon Puff, Trumpa, dan satu lagi saya tak ingat lah, lupa dah apa nama dia. Okay, so mana-mana tahu tolong komen dekat bawah. So yang ini akan dia bagi dua stiker, 4 lah. Okay, dua keping, tapi stiker dia semuanya ada 4. Okay, so dalam tin ini ada 3 pack, satu daripada Obsidian Flame, satu lagi daripada Lost Origin Sword and Shield, dan satu lagi adalah Silver Tempest daripada Sword and Shield. Okay, so hari ini kita akan buka Obsidian Flame. Yang dua ini mungkin saya tak akan buka, saya akan simpan. Okay, sebab ini adalah daripada pack sebelum ini. Okay, iaitu dari Sword and Shield. Okay, jom kita buka yang Obsidian Flame kali ini. Okay, Obsidian Flame ini masih lagi dalam Scarlet dan Violet. Okay, jom kita tengok cara pada pack. Satu pack Obsidian Flame dalam tin ini ada manis-manis. Okay, so kita buka slowly sebab kad-kad mana yang saya masih nak saya simpan balik lah. Saya tak letak dalam card holder. Okay, okay, yang code card ni kita letak tepi, satu card ke depan Energy Fire. Okay, so kita ada Energy Fire. First card kita ada Phantom. Okay, harga tu saya letak ke atas. Yang kedua kita ada Vulpix. Next kita ada Froakie, Darumaka, tapi carilah Darumaka ni. Next kita ada Trevenant, Electros, Flamigo, ada Yungus. Next kita ada Zizadul, dan yang last sekali kita datang dengan biasa sahaja, iaitu Darkrai Holo-Ray sahaja. Okay, so itu saja untuk episod yang ke-13 ini. Tak ada manis-manis sangat, tapi Darkrai itu saya nak. Okay, jumpa lagi, bye-bye.